Assalamualaikum, saya Dalili Inara binti Khalid, pengacara UATV TV PSS SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 24 Mei 2025 telah berlangsungnya Masyarakat Agong Persatuan Ibu Bapa dan Guru Kali ke-43 di SK Bandar Baru Bangi. Majlis ini dipengerusikan oleh pengerusi PIBG Tuan Haji Marzuki bin Hamzah. Ini menjadi salah satu program yang wajib diadakan setiap tahun. Persatuan Ibu Bapa dan Guru merupakan persatuan yang ditubuhkan di semua sekolah, baik kerajaan maupun swasta, untuk mewujudkan pemufakatan antara ibu bapa dan guru. Persatuan ini adalah dapat membina kesefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah. Ia juga untuk mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat. Hubungan yang baik antara ibu bapa dan guru memainkan peranan utama dalam memastikan pembangunan holistik setiap murid. Mesyuarat bermula seawal 8 pagi yang dihadiri oleh ibu bapa dan guru-guru. Ucapan daripada pengerusi PIBG Tuan Haji Marzuki bin Hamzah dan seterusnya Puan Nuraini bin Suruf, Guru Besar SK Bandar Baru Bangi. Selain itu, Majlis Pelancaran Wakil KSIB setiap kelas di kalangan ibu bapa juga turut diadakan. Ini adalah untuk memberi penghargaan kewujudan ibu bapa sebagai wakil kelas anak-anak mereka. Mesyuarat diteruskan dengan Perbentangan Kewangan 2024 dan usul daripada ibu bapa. Agenda yang terakhir adalah pemilihan baharu bagi pengerusi dan barisan ahli jawatan kuasa di kalangan ibu bapa dan guru. Rasa bersyukur dan mengucapkan rasa Alhamdulillah yang tak terhingga kerana mesyuarat AGM pada hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Semua memberikan kerjasama yang baik, sama ada daripada ibu bapa, daripada guru SK Bandar Baru Bangi juga yang telah menjayakan AGM pada hari ini dengan sangat baik. Alhamdulillah. Dan saya mengucapkan tahniah kepada barisan AJK baru yang dilantik pada hari ini, dan saya berharapkan kepada barisan yang baru dilantik dapat menjalankan tugas membawa PIBG ke arah kecemerlangan yang lebih baik demi kebaikan warga SK Bandar Baru Bangi bersama. Terima kasih. Sambutan ibu bapa dengan meeting AGM kali 43 ni, tengok sambutan agak memberangsangkan, bagus. Dan saya hari ini dilantik sebagai NYDP dan saya punya motivate adalah terutama lebih lah untuk memajukan, untuk membantu pihak sekolah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ataupun menyumbang apa yang saya mampulah. Dan harapan saya untuk PIBG sesi baru ni agar lebih produktif dan dapat membantu banyak menyumbangkan aktiviti-aktiviti untuk pihak sekolah. Terima kasih. Semoga dengan kerjasama di kalangan ibu bapa dan guru, ia dapat membantu pihak sekolah dari segi kebajikan dan kemajuan murid-murid di SK Bandar Baru Bangi. Sekian sahaja untuk episod kali ini UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.